Ada kawan-kawan CDT tanya, kenapa pakai CDI Racing boleh putus crankshaft? Kita rem, putus. Rem jadi ringan. Elok rem macam ni, bunyi macam ni. Man. Tiba-tiba putus dekat clutch, dia jadi macam ni bunyi. Okay guys, ada kawan-kawan CDT tanya, kenapa pakai CDI Racing boleh putus crankshaft? Boleh putus bahagian belah magnet tu, okey? Kalau belah magnet, belah sana lah, okey. Yang ni belah clutch. Belah clutch pun boleh putus dekat sini. Kenapa? Okey. Kat sini magnet. Kenapa boleh putus juga? Kalau kita pakai CDI Racing, pakai mod yang tiada cut off, mod 1, mod highway dengan mod nombor 8 boleh putus. Kita rem kan? Kita rem. Putus. Rem jadi ringan. Elok rem macam ni, bunyi macam ni. Man. Tiba-tiba putus dekat clutch, dia jadi macam ni bunyi. Kita ingat padu kan. Kita ingat motor kita tu laju, berkuasa. Kenapa tiba-tiba kena rasuk setan ni, dia kata kan. Tiba-tiba jadi ringan pula kan. Masuk gear kan. Masuk gear tak jalan kan. Masuk gear 1 tak jalan, masuk gear 2 tak jalan kan. Apa yang telah merasuki motorku kan. Jadi yang ni CDI yang ada mapping lah, okey. Yang ni ada mapping hari ni, okey. Kepada kawan-kawan yang ada order, jangan risau, okey. CDT akan mapping cun-cun punya, okey. Kalau lewat tu kena hati-hati lah. Kalau cepat-cepat nanti tak jadi yang kena pulang balik, CDI nak mapping semula, remapping balik, masa habis, jadi lambat sikit tapi KinCDT akan post. Yang penting order dengan KinCDT, kalau order tempat lain, KinCDT tak tahulah, tapi kalau order dengan KinCDT, jangan risau. Lambat sikit tapi KinCDT akan post kan. Siapa yang ada order jangan risau. Kalau ada order dekat WhatsApp, okey. Kalau ada order, nombor KinCDT, okey, yang kawan-kawan tengok dekat hujung video nanti. Kalau nombor tu sama, kawan-kawan order, jangan risau. Nanti kalau dah post ni, dah siap mapping, KinCDT akan postkan terus. KinCDT akan bagi nombor tracking dengan gambar, okey. Kalau KinCDT tak bagi lagi tu, belum post lah. Dalam proses lah, tunggu turn, okey. Jangan risau, KinCDT akan post kan, okey. Terima kasih banyak-banyak yang support, okey. Daripada tahun 2003 sampai 2006 untuk CDI Cozy memang banyak supporter, okey. CDI Cozy, CDI GSM Racing, CDI Red Leo, CDI LHK Racing. LHK Racing nombor 1 untuk perlombaan sprint test yang KinCDT tengok. Geng-geng yang baru ni pakai memang padu. Dah start main lah sprint test. Memang LHK Racing memang antara produk yang padu, jadi kawan-kawan boleh try lah, ikut suka kawan-kawan nak yang mana kan. Jadi banyak lagi brand-brand yang padu, yang mana KinCDT R&D, yang mana KinCDT tengok bos-bos yang pakai, player-player yang pakai, KinCDT bagi tahu lah, sebab dia ada lumba kan dan dapat nombor 1 untuk LHK Racing. Memang padu, CDI dia lah antaranya, jadi untuk CDI Cozy ni boleh main sprint test juga, padu juga, kawan-kawan boleh try. Jadi untuk kawan-kawan yang pakai CDI Cozy ni, jangan rem kosong waktu tiada cut off. Contoh mod nombor 1 highway, mod nombor 8, tu tiada cut off. Jadi bahaya rem kosong, Rem ada masuk gear tak apa. Contoh, sekejap, KinCDT pergi kat gear. Contoh kita rem kan. Kita rem, contoh ni gear N, gear neutral kan. Jadi kita rem bahaya. Gear N, gear kosong, waktu tak tekan gear lagi, waktu tak berjalan motor, bahaya kita rem kosong. Rem macam tu bahaya. Kalau rem untuk mod nombor 1 dengan mod nombor 8, rem dia yang betul macam ni. Kita rem macam tu. Yang tu betul, selamat. Bahagian magnet selamat, bahagian clutch selamat, tak putus. Kalau cara macam tu yang betul. Kalau cara salah, rem macam ni.
sampai nak gugur enjin kan. Memang sekejap lagi kan, bengkok terus putus. Sebab dia balancer untuk magnet ni dia berat. Okay, batang tu dia besar. Sama dengan bahagian clutch tu. Cuma bahagian clutch tu dia ringan sikit lah kan. Tapi yang magnet ni berat. Kebiasaan banyak putus dekat magnet. Atau clutch payah nak putus. Tapi boleh putus juga jangka panjang kalau kita rem macam gila budak baik punya kan. Memang putus jangka panjang. Jadi bahagian magnet kalau tak nak putus dengan bahagian clutch, kawan-kawan rem macam KCDT ajar tu. Jom kita pergi dekat throttle. Okay, pergi kat sini kan. Kita rem tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu yang betul. Tak putus. Kebiasaannya tak putus untuk bahagian magnet dengan clutch. Kalau putus tu, kawan-kawan pakai mod 1, mod 8 yang padu power punya. Okay, CDI Cozy. Okay, 8 mod ni. Jadi kalau kawan-kawan pakai mod 8, kawan-kawan rem macam ni. Rem lah sampai 8 minit. Lepas tu tengok berterabur bearing. Habis putus bahagian clutch, habis putus bahagian magnet. Jadi kawan-kawan kena hati-hati. Okay? Jadi kepada kawan-kawan yang nak order CDI set mapping, okay, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor KCDT di bawah. Okay guys, jadi setakat ini saja perkongsian KCDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay, setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.